Assalamualaikum amazing people. Idaman here, duo from Kuala Loko. Okay, konten apa kita orang nak buat hari ni? Hari ni aku nak pergi ride dengan kawan-kawan rumah aku. Ke mana lokasi kita orang nak pergi? Kita orang nak pergi dekat Kuala Selangor. Ride santai-santai je, jangan risau, tak ada race racing. Okay, so korang boleh layan video ni sampai habis and tengok ke mana kita orang pergi. Alright, so kita jumpa sekejap lagi. Let's go. Alright guys, so macam korang boleh tengok sekarang, kita tengah bagi-bagikan stiker. So just untuk kenangan lah, maknanya untuk ride kali ni, inilah stiker yang kita pakai. So kalau kata ada 10 kali ride, mungkin barangkali ada 10 stiker penuh lah kat motor tu. Tak apalah, kalau penuh kat motor, kita tampal kat kereta pula. Okay ke? Lepas pada bagi-bagi stiker ni, kita orang akan ready untuk ambil gambar and terus bergerak ke next destination. Let's go! So macam yang korang boleh tengok, inilah geng-geng dari rumah aku yang akan join pergi ride nanti. Alright. So kita orang akan terus bergerak ke nasi lemak ujang. Korang jangan cari aku kat mana. Kalau korang perasan aku kat mana, aku masa ni dengan bini aku lagi. Aku nak hantar bini aku balik rumah mak dia. Okay, so jom, let's go. Alright guys, so kita dah sampai dekat nasi lemak ujang. So kita orang makan sarapan dulu, lepas baru kita orang akan gerak ke destinasi kita orang seterusnya, iaitu Kuala Selangor. Time ni aku macam nak rekod aku punya makanan, tapi sebab aku takut aku lambat kan, so aku makan je terus. So layan je lah video yang ada. Okay, so kita jumpa sekejap lagi. Let's go. Alright guys, so sekarang kita orang dah nak bergerak ke Kuala Selangor. And kalau korang nak tahu, sekejap lagi kita orang akan berhenti sekejap dekat Petronas ke apa tak ke depan tu. Lepas tu kita orang nak cek tayar apa semua, pastikan minyak secukupnya, dan baru kita akan terus bergerak. Okay, so hope korang boleh enjoy dengan vlog kali ni. Alright, jumpa korang kejap lagi. Let's go. Alhamdulillah, macam korang boleh tengok sekarang ni, semuanya tengah behave lagi.
Nampak tak, duduk rapat-rapat kan, tak jauh-jauh, tak ada yang menunduk lagi. Alhamdulillah, sekejap lagi kita jumpa. Okay, harap tak adalah yang betul-betul menunduk nanti. Jenuh nak mengejar tu. Okay, jumpa sekejap lagi. Let's go. Alright guys, so sekarang kita dah ada dekat Petronas Bau Indah. So kita orang ambil kawan kita orang seorang yang ada kat sini. Lepas tu lagi kita orang akan terus bergerak. And macam kau boleh tengok sekarang ni, ada yang baru nak tampal stiker pun semua. So saya settlekan benda tu pun semua, dan baru kita akan sambung perjalanan kita. Okay, so jumpa sekorang sekejap lagi. Bye bye, let's go.
Alright guys, so macam korang boleh tengok sekarang ni kita orang dah sampai dekat area Skincan. Tak jauh pun daripada Bukit Melawati tadi. So sekarang kita menuju ke destinasi yang seterusnya, yang ada kapal terbang tu, yang kalau ada kapal terbang. Kita nak pergi tengok kat sana. Okay, so jumpa kejap lagi. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat Sekincan. Okay, kalau macam kau tengok kat belakang ni, nampak kan kapal terbang apa semua tu. Kau boleh nampak sawah-sawah padi apa semua. So kita orang tadi ada beberapa kali berhenti. Kita orang berhenti dekat apa tu? Mula-mula kita orang berhenti dekat Nasi Lemak Ujang untuk sarapan pagi. And then yang kedua kita ada juga kita pergi berhenti dekat Petronas Merbau Indah. Petronas Merbau Indah. And then lepas tu ni daripada sana terus kita berhenti kat sini. Alright. So kalau nak tengok dekat mana kita orang makan lepas ni, so jom kita layan video sekejap lagi. Let's go. Semua masalah ini jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang Guys, sekarang ni kita orang tengah cari spot untuk kita orang ambil gambar dekat tepi sawah padi. Okay, so jadi korang boleh layan montage. Okay, jangan lupa untuk stay and layan. Let's go. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama. Alright guys, so sekarang kita dekat petrol pump Petronas Tanjung Karang. So kejap lagi kita orang akan terus menuju ke Mi Udang Viral Kuala Selangor. Okay, so kalau macam korang boleh tengok sekarang ni, semua tengah-tengah isi minyak. Tengah-tengah isi minyak, berasap-berasap dulu. Oh lemak. Okay,
Jadi kita orang dah ni pun dah dekat pukul 12 lebih, nak dekat Zohor. So jadi kita akan makan and then kita orang akan pergi masjid lah untuk solat Zohor. Okay? So kita jumpa dekat kedai makan nanti. Okay? Let's go! Yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai ingin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telah di bumi hanya untukmu. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah berada di Mi Udang Banjir. Okay? So kalau korang datang sini, naik motor ramai-ramai, so korang boleh lah makan dekat rider food stop ni. Okay? Tapi kalau korang bawa family, korang boleh tengok kat sana. Banyak lagi tempat korang boleh makan kat sini. Okay? So korang jangan risau pasal tempat apa semua, InsyaAllah ada. So sekarang ni aku nak pergi makan. Jom kita tengok apa yang aku order. Let's go. Alright guys, so sekarang ni inilah Mi Udang Banjir yang aku order. Okay, so korang boleh tengok kat sini nak besar udang dia. Alright, so macam-macam ada makanan yang ada kat sini. Macam kalau boleh tengok sebelah ni, ada nasi goreng daging. Ada juga seekor apa semua tu, char kway teow pun ada. Kalau kata special air kat sini, ada cikang lah InsyaAllah kalau kata korang nak makan apa-apa, korang boleh just datang sini and korang boleh tengok sendirilah apa makanan yang ni. Tapi ni yang special dia lah. Okay, so aku nak makan dulu, aku dah lapar sangat-sangat dah ni. So jom kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بصفاتها وبصفاتها وبميزاتها نسألك أن ترزقنا من كل وبالآخرة يا فجلال ويا الكرم ويا Alright guys, so sekarang ni kita orang dah settle semayang. Kalau korang perasan, nanti bila korang datang sini, dia akan ada ada surau yang disediakan untuk korang semayang juga. So kalau kata korang daripada jauh, so korang boleh datang je semayang kat sini. Right, so part dia memang luas gila. So korang boleh just datang sini and makan macam biasa. Kalau rasa dah masuk waktu, korang just boleh solat sekali terus. Okay, so jom kita ke next destination. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita dekat Pantai Remis. Ni mungkin barangkali checkpoint yang terakhir sebelum kita sampai ke KL. Ni kita orang dah nak balik dah ni. Jadi pun dah nak masuk asar, so kita orang akan settlekan asar dulu. Lepas tu kita orang akan shoot balik ke rumah, okay? So kalau kata korang nak tengok pemandangan kat sini, jom aku payung korang. Let's go. Berwarna biru sufi menentukan kabar yang aku tunggu.
Alright, so sekarang ni kita dah dekat area Kuang. Member-member tengah isi minyak kat belakang sana tu. Saya tunjuk kat korang. Ni. Dekat belakang sana tu ada Petronas. So, diorang tengah isi minyak dulu. Kita orang duit balik tadi sebenarnya ni. Tapi on duit balik and kita orang ada nak pergi ke satu tempat yang lain juga. So, alang-alang tu sementara tengah tunggu diorang ni, aku shoot lah sikit. Okay. Just update progress. Okay. So for the next one kita mungkin akan the next one kita akan minum petang dekat Taman Melawati. Taman Melawati. So kita akan minum petang kat sana and then lepas tu balik rumah lah. Sebab nak berjumpa dengan cinta hati masing-masing. Alright. So apa-apa kita jumpa sekejap lagi, okay? Let's go. Sore hariku sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu. Alright guys, so time ni kita orang dah tengok langit macam gelap semacam. So kita orang decide untuk minum dekat area Danau Kota je, dekat dengan rumah. Okay, so sorry lah tak ada video kita orang pergi minum dekat Melawati tu. Alright, so jomlah kita standby balik dekat rumah. Let's go. Okay, so guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Perdana Tom Yum. And biasalah, minum-minum dulu. Semua dah selamat sampai, Alhamdulillah. Okay. Dah rabak dah semua ni. Tengah test dulu, lepas tu kita balik rumah. Right. Okey, terima kasih untuk ride kali ni. Next ride kita akan pergi, ada suggestion. Apa lagi? Ni Brother Azimi suggest pergi piknik. Bujang sahaja. Madu 3. Okay, next. Rasul suggest Pulau Ketam. Kelang, Pulau Kelang. Hafiz, makanan laut. Makan. Halo? Fidi. Jom. Jauh lah. Baik, awak numpang. Jadi Amir? Setapak Sentral? Setapak urut dah kan? Ha? Dia feeling kan? Yang dekat-dekat je lah. Jadi baik video. Alright guys, itu sahaja konten kita untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang dah tengok sampai habis. InsyaAllah ada rezeki lagi, kita akan payung lagi video ride. And harap korang enjoy dengan konten kali ini. Jika ada tersalah bicara, tersalah kata, tersinggung hati dan perasaan mana-mana pihak, harap dapat dimaafkan. Semoga kita jumpa lagi di next konten. Idaman sign out. Gila sikit, sayang banyak. Bye-bye. Assalamualaikum. Masih ni. Cepat. Tolak ke atas terus. Pantai apa tadi bang? Pantai Remis. Okay, so ni